PAS tegur pelawaan terbuka MB Perlis. 4 adun bersatu rasmi angkat sumpah Exco Perlis. Zahid tidak terjangka Akmal mahu berundur. Agong seru penjawat awam pertahan integriti. Syamsul Iskandar mohon kes rasuah ke Mahkamah Tinggi. Dan lebih 300 mohon lesen mendulang emas di Kelantan. PAS menegur kenyataan terbuka Menteri Besar Perlis, Muhammad Abu Bakar Hamzah, yang mempelawa adun parti itu menyertai pentadbiran negeri sebagai exco kerana disifatkan kurang wajar. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Syari menjelaskan pendirian parti untuk tidak menyertai kerajaan negeri telah dinyatakan sebelum ini dan pelawaan secara terbuka dilihat tidak sesuai. Beliau berpandangan sebarang rundingan berkaitan penyertaan dalam pentadbiran wajar dibuat secara tertutup melalui saluran kepimpinan tertinggi parti termasuk Presiden PAS. Mengulas situasi politik Perlis, beliau menegaskan PAS akan terus menyokong kerajaan negeri demi kestabilan politik tanpa menyertai pentadbiran sebagai exco. 4 adun Perlis daripada Bersatu mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Arau pagi ini. Istiadat pelantikan disempurnakan di hadapan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail dengan kehadiran Raja Muda Perlis dan waris yang kedua negeri. Majlis turut dihadiri Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah, Speaker DUN, Setiausaha Kerajaan Negeri serta Wakil Adun PAS dan Pakatan Harapan. Pelantikan ini melengkapkan pembentukan barisan exco selepas PAS memutuskan tidak menyertai pentadbiran negeri di bawah kepimpinan Abu Bakar. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau tidak pernah terfikir Dr. Akmal Saleh akan melepaskan jawatan sebagai Ketua Pemuda walaupun berbeza pendirian dengan parti. Beliau menjelaskan UMNO mengamalkan keterbukaan dalam meraihkan perbezaan pandangan termasuk kritikan yang timbul dalam kalangan sayap parti. Zahid turut menegaskan perjuangan politik menuntut kematangan untuk berdepan ketidaksetujuan melalui penjelasan bukan tindakan terburu-buru. Kenyataan itu dibuat susulan kesediaan Akmal untuk berundur selepas mencetuskan perdebatan berhubung pendirian Pemuda UMNO terhadap Kerajaan Perpaduan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat agar seluruh penjawat awam terus mengekalkan integriti dan amanah dalam melaksanakan tugas. Seri Paduka Baginda menegaskan penjawat awam merupakan tulang belakang pentadbiran negara dalam memastikan dasar kerajaan dilaksana dengan berkesan. Baginda turut mengingatkan kepentingan budaya kerja berteraskan kejujuran, ketelusan dan kecekapan serta menolak salah guna kuasa dan rasuah. Nasihat itu dizahirkan ketika Baginda berkenan menerima menghadap Ketua Setiausaha Negara di Istana Bukit Tunku pada Khamis. Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin memohon supaya pertuduhan rasuah yang dihadapinya dipindahkan dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi. Permohonan tersebut dikemukakan pihak pembelaan bagi membangkitkan isu perundangan yang wajar diputuskan di peringkat Mahkamah Tinggi. Dalam prosiding sama, pihak pendakwaan memaklumkan proses penyerahan dokumen kepada pihak pembelaan sedang dijalankan secara berperingkat. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 11 Mac 2026 melibatkan pertuduhan rasuah bernilai lebih RM230,000. Kerajaan Kelantan menerima lebih 300 permohonan lesen mendulang emas sejak permohonan dibuka awal Januari lalu. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan memaklumkan permohonan diterima melalui Pejabat Tanah dan Galian serta Pejabat Tanah Jajahan. Beliau menjelaskan keputusan mengenai kawasan dan tarikh mula aktiviti akan diumumkan selepas mesyuarat Exco Negeri. Kerajaan negeri melihat langkah itu sebagai peluang kepada rakyat mencari rezeki halal sambil memanfaatkan sumber alam secara terkawal.